Assalamualaikum sahabat online Kak Su. Awak semua apa khabar hari ni? Kak Su doakan awak semua sihat dan sentiasa dalam lindungan Allah. Pagi ni Kak Su keluar tepi rumah, tengok banyaknya bunga telang Kak Su yang dah berkembang. Segar-segar pula tu melilit kat pokok pisang ni. Kak Su nak kutiplah beberapa kuntum nak buat air rendaman bunga telang. Nanti Kak Su tunjukkan macam mana nak buat air rendaman bunga telang ni. Bunga telang ni bagus untuk kesihatan. Banyak manfaatnya untuk kita orang perempuan. Selain untuk buat nasi kerabu, buat kuih. Bunga telang ni pun dah viral sekarang kat restoran Rembayung. Buat air bunga telang yang ada santan tu kan. Kak Su nak cuba jugalah nanti. Bunga telang Kak Su ni pun banyak. Awak semua kalau ada tanah lapang, tanamlah tepi rumah. Senang bila nak guna. Nak tanam dia bukannya susah. Ambil je biji yang kering, tabur, terus dimenjala nanti sebanyak-banyaknya. Jomlah kita kutip lagi. Inilah dia bunga telang yang Kak sudah kutip tadi. Tak boleh kutip banyak-banyak sebab kalau kita tak guna bunga telang ni akan layu. Melainkan kalau awak rendam, simpan dalam peti ais airnya. Mula-mula Kak Su nak cuci bersih dulu bunga telang ni. Kita cucilah kelopak-kelopaknya, buang segala habuk tu kan. Jangan lupa selawat. Sambil-sambil mencuci tu dapat juga pahala. Nak buat air bunga telang ni tak susah pun. Masukkan air panas dalam mak ni. Untuk Kak Su seorang cukuplah mak sebesar ni. Kalau awak semua nak minum ramai-ramai, bolehlah guna jug. Dan banyakkan sikit bunga telang tu. Bunga telang ni pun tak boleh minum banyak-banyak. Tak boleh juga amalkan hari-hari. Cukuplah seminggu 3 kali untuk kesihatan badan. Awak semua boleh research apa kebaikan dan keburukan bunga telang. Bukan perempuan je boleh minum bunga telang ni. Orang lelaki pun boleh. Katanya bagus untuk kolesterol. Gitu. Masukkan semua bunga telang yang Kak Su dah basuh bersih tadi. Kemudian Kak Su masukkan perahan jus lemon. Kak Su suka campurkan dengan jus lemon dan rendamlah selama 10 minit. Tutup dulu mak tu, biarkan 10 minit. Nanti air pun dah jadi biru. Bolehlah kita minum. Sementara nak tunggu air bunga telang Kak Su tu siap untuk diminum, Kak Su nak unboxing dululah barang yang Kak Su dah idam-idamkan ni. Lama betul Kak Su tunggu nak beli barang ni, baru sekarang dapat. Apakah barang yang Kak Su dah beli ni? Tengoklah tu, Mochi pun tak sabar nak tengok. Barang apa ni ya? Inilah dia kuali honeycomb yang ada penutupnya. Kak Su tak ada kuali saiz besar ni. Jadinya senanglah nanti nak buat video masak. Kalau nak goreng bihun 1 bungkus tu, nak goreng ayam 1 ekor. Kak Su pun dah teracun. Tengok hari tu kan main senang lagi menggoreng dalam kuali ni, tak melekat katanya. Harap samalah seperti yang diiklankan. Kita nak masak apa agaknya ya? Menu pertama yang akan Kak Su masak dalam kuali ni. Lepas ni kita cuci-cuci dan kita gunakan terus. Dah siap cuci bersih kuali ni, Kak Su nak guna sekarang. Kak Su nak buat apa? Kak Su nak masak sambal kelapa untuk nasi kerabu. Request dari anak dara Kak Su yang nak balik dari asrama. Nak makan nasi kerabu. Jadi Kak Su nak buat serunding kelapanya dulu. Untuk sambal nasi kerabu ni senang saja, tak susah pun. Korang tengoklah cara Kak Su masak macam mana ya. Kalau awak yang tertanya-tanya apakah bahan yang Kak Su gunakan, senang saja. Tadi sebelum masuk, Kak Su dah kisar kelapa ni bersama dengan isi ikan. Kemudian bawang besar dan juga lada hitam. Kak Su kisar sampailah semuanya tercampur sebati, hancur. Kemudian masukkan dalam kuali, taburkan garam, sedikit perasa ataupun gula. Kacaulah dengan api yang sederhana sampailah sambal kelapa kita ni kering, berderai. Ambil masa yang lama sikit lah, kenalah bersabar. Kalau dia dah kering, cantik, berderai, barulah sambal kelapa kita ni boleh tahan lama.
Kelapa Kak Su pun dah siap. Kak Su tak nak terlampau kering sangat dan Kak Su nak bahagikan kepada 2 bahagian. Satu untuk makan dengan nasi kerabu, satu lagi untuk buat inti kuih. Inilah dia yang untuk makan dengan nasi kerabu. Kalau awak tengok solok lada Kak Su tu menggiurkan, nanti Kak Su kongsi di video seterusnya resepi solok lada. Inilah dia sambal kelapa yang Kak Su dah asingkan. Sebahagian Kak Su dah buat makan dengan nasi kerabu tadi. Kak Su biarkan dia agak kering dan berderai. Tapi kalau yang ini masih lagi lembab-lembab, Kak Su tambahkan 1 sudu teh halba dan juga garam dan gula perang. Sebab apa Kak Su tambahkan semua perasa? Untuk inti kuih kenalah lebih sikit rasa masinnya, manisnya, barulah sedap. Tak adalah hamba kuih kita. Kalau dengan nasi kerabu tak perlu terlampau masin sebab dah ada sambal tumis yang juga masin. Nanti terlampau masin pula makanan kita, naik darah tinggi. Untuk inti yang ini Kak Su nak buat kuih bom. Inilah bahan-bahan dia untuk buat kuih bom atau kuih paun Terengganu. Tapi intinya ni versi Kak Su, bukan versi inti ikan yang betul-betul banyak ikan macam yang kat Terengganu. Sebab anak-anak Kak Su tak suka. Nak buat kuih bom ni senang je. Tuang je semua bahan yang Kak Su dah tulis tadi. Mula-mula masukkan kelapa. Kelapa ni korang jangan beli kelapa tua. Belilah kelapa inti, putihnya sahaja. Okey? Barulah sedap kuih ni nanti. Gaul sebati. Kemudian akhir sekali kita masukkan air. Kalau dah masuk air, janganlah banyak-banyak terus. Masuklah sikit demi sedikit. Supaya kita dapat agak adunan ni. Kita nak uli sehingga menjadi dough. Uli adunan ni sehingga menjadi dough yang tidak terlampau keras dan tidak terlampau lembik. Kalau lembik pun susah juga nanti nak bulat-bulatkan, nak masukkan inti. Sebab tu Kak Su kata air masukkan sedikit demi sedikit. Dah pun siap dough kita. Marilah kita mula isikan inti dalam dough kita ni. Bulat-bulatkan sebesar bola pimpong. Kalau nak kecil lagi pun boleh juga. Ikutlah cita rasa masing-masing. Tapi ni cara Kak Su. Kalau nak ikut silakan. Gitu. Bulat-bulatkan, buatlah mangkuk kan. Masukkan inti yang kita dah buat tadi tu. Lepas tu tutup balik, bulatkan lagi. Dan itulah yang kita buat sampailah habis adunan kita ni. Sambil-sambil bulatkan kuih ni, jangan lupa panaskan minyak dulu. Minyak kenalah banyak dalam kuali tu sebab nak menggoreng kan. Tapi panaskan dengan api yang kecil je. Jangan terlampau besar. Nanti masuk je kuih terus hangus. Dalam tak masak, luar dah hangus. Dah siap uli sebahagian kuih bom ni. Marilah kita goreng sebab minyak dah panas. Kalau awak semua nak buat nanti, ingat tau. Minyak ni dipanaskan dengan api yang sederhana. Sebab kuih bom ni digoreng agak lama. Kita tak naklah nanti kat luar tu dah perang, dah hangus. Dalam dia tak masak. Sebab dia agak tebal juga dough ni kan. Kita naklah kuih kita ni masak sekata, masukkan perlahan-lahan. Biarkan dia kat dalam minyak tu, bolehlah kita terus menguli, siapkan yang mana ada.
Sambil-sambil uli tepung yang ada tu, jangan lupa dijenguk kuih bom yang dalam kuali. Kacau lah dia. Terbalik-terbalikkan supaya kuih bom ni masak sekata. Ingat, apinya jangan dibesarkan. Kita nak kuih bom ni masak dalam luarnya dengan cantik. Kita nak warnanya agak perang sehingga dia betul-betul cantik. Sekata perangnya. Ginilah rupanya. Ini kiranya dah hampir masak lah ni. Kalau Kak Su buat kuih bom, naklah yang agak-agak garing sikit. Sebab suami Kak Su selalu minta nak yang garing-garing. Katanya sedap bila dimakan, gigit tu nanti crunchy rasanya. Itulah katanya. Tapi kalau awak semua tak suka rasa garing-garing tu, awak boleh je biarkan dah kuning-kuning ataupun dah perang sikit-sikit tu, angkat je terus. Dah siap kuih bom, apa lagi? Angkatlah. Kalau awak semua perasan, kuih bom Kak Su ni ada juga yang pecah-pecah, meletup. Tak semualah. Adalah 2-3 biji. Yang lain tu terselamat. Maklumlah, kita ni manusia tak sempurna. Macam itulah juga dengan kuihnya. Gitu. Hidangkan panas-panas kuih bom ni. Makan pula tem-tem hujan. Ya Allah. Kalau anak dan suami Kak Su letak je atas meja ni sekarang, habislah sepinggan ni. Cepat je diorang menyambar. Tak percaya, tengoklah tu. Gitu. Okeylah awak semua. Terima kasih banyak Kak Su nak ucapkan. Dah layan video Kak Su. Layan celoteh Kak Su. Terima kasih atas supportnya. Jangan lupa share, like dan subscribe.